Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Masya-Allah, tabarakallah. Hari ni kita ada jauh pokok mangga, pokok pelang di celah rumah, tapi tak usah mana, alhamdulillah rezeki. Katanya tuan rumah dia cuba dah buat sendiri, tapi dia kurang kemahiran. Jadi dia hire orang untuk menyelesaikan masalah dia hari ni. Mari kita tengok keadaan pokok dia macam mana. Let's go. Okay, mari kita tengok. Dia orang tuan rumah dah cuba buat sendiri. Kesan dia ni, jadi mungkin dia pakai parang ataupun gergaji tangan. Dia pakai leder ni. So bila pakai tangga jadi risiko agak berisiko. Kalau dia tak biasa potong, kalau dia potong tu tanpa potong tu, kadang bila dah jatuh boleh pergi kat tangga, dia pun boleh jatuh. Jadi apa-apa pun hati-hati guys. Kalau nak buat sendiri boleh je buat sendiri, tapi kena ada ilmu. Macam tu lah, kena ada ilmu. Lepas tu jaga safety lah. Jom kita selesaikan pokok ni satu, pokok mati tu, lepas tu pokok pisang. Okey, Assalamualaikum. Bismillah. InsyaAllah. Ini dah selesai. Potong saja. Yang tinggal